Bro, aku tak boleh faham betul apa yang tengah berlaku sekarang ni. Semalam Norway ada release satu text message di antara Prime Minister of Norway dengan Presiden Donald Trump di bawah Akta Kebebasan Maklumat Norway. Prime Minister Norway menerangkan dia tulis message tu on behalf of diri dia dan juga Presiden Finland, dan ia menyentuh beberapa perkara, isu Gaza, Ukraine, Greenland dan juga isu tarif yang dikenakan oleh Amerika Syarikat sehari sebelumnya. Prime Minister of Norway bagi tahu dia faham pendirian Donald Trump akan hal itu, tetapi dia menekankan bahawa banyak lagi isu dalam dunia ni yang perlu negara bersekutu untuk bersatu dan juga bekerjasama. Jadi, dia mencadangkan Norway dengan Finland ingin membuat panggilan telefon bersama untuk Donald Trump. Sama ada boleh dibuat secara bersendirian ataupun berkumpulan. Akan tetapi, ini jawapan Donald Trump. Donald Trump bagi tahu dia kecewa sebab dia tak dapat Nobel Prize walaupun dia dah hentikan 8 peperangan. Dia juga claim Denmark tak dapat melindungi Greenland daripada ancaman Rusia dan juga China. Selain itu, dia juga mempersoalkan hak pemilikan Denmark ke atas Greenland sebab tak ada dokumen yang sah. Dan dia juga cakap Amerika Syarikat juga mempunyai bukti sejarah kehadiran yang awal dekat Greenland. Bukan itu aja, dia juga dakwa Amerika Syarikat dah banyak sumbangan kat NATO dan sekarang masanya untuk NATO membalas jasa Amerika Syarikat. Dia kata dunia ini tidak akan selamat sekiranya Amerika Syarikat tidak mempunyai kawalan yang penuh ke atas Greenland. Punya gila presiden ini.